Assalamualaikum, Saya ada soalan sikit lah dekat abang Kenapa motor drag orang cakap tak boleh pakai minyak tebal-tebal? Untuk minyak tebal ni, dia bukan tak boleh pakai. Cumanya untuk motor drag ni, kita kena pakai minyak jenis nipis sikit lah, 10-50. Masalahnya untuk motor drag ni dia main 201M je. Macam orang buat daily tu, orang pakai biasa 15-50 kan. 15-50 tu untuk jarak perjalanan yang jauh, sesuai lah. Untuk drag ni kita pakai kalau boleh nipis lah ya. Kita kena pakai nipis lah. Oh. Engine tu bagi ringan sikit. Jadi semua motor HBN dengan dash oil ni memang pakai minyak yang nipis-nipis lah. Ya betul. Macam kita ni untuk spek 63, Okey. 65 jet 4.65. Ni 65 jet 4.65 juga lah. Jadi untuk motor ni kita akan pakai minyak nipis lah. Macam untuk motor hardcore spek open memang kita akan pakai minyak tebal sikit lah. Pasal nak bagi padan dengan engine. Jadi spek-spek ni dah sesuai Spek-spek ni sesuai minyak hot nipis-nipis sikit lah. Okey, beres bang Beres.